Lepas tu aku cakap kau cakap dengan member kau ni yang usah-usah bontot orang, aku cakap kan, kau hajar kau ni. Nasib baik kau tak pandai cakap lah, kau tak pecah muka. Ya, kau kalau dah betul nak tengok bontot aku. Tak puas hati lah bila tengok respon Ya, dia orang. macam contoh, you nak minta maaf tapi kita orang tak maafkan. Dia macam tak ngam api. Bila kita yang Islam pun cakap move on lah, apalah. Adakah kita suruh owner KK datang masjid, pergi Mekah depan Kaabah minta maaf? Ada ke? betul. Besok kalau kau orang kata nak bubur lambuk, kau kena cari kita orang kat langat. Hakikat ni kau kena telan. Perempuan lah aku cakap terutama kan. Kau kena telan, kau kena hadam. Lelaki dalam Islam, fakta dia boleh kahwin 4. Apa pun kau cakap lah, tak boleh ke apa, dia tetap boleh. Jadi kau tak ada hak untuk alang. Betul. Aku tengok kau punya badan, kau tengok aku punya badan. Lepas tu tiba-tiba kau berpisah, kau gaduh. Kau buka semua pekong kan. Buka semua. Oh, ini 163 cm lah, ni apa. Ya. Kejam, aku rasa kejam siapa dia. Ya, dia macam 163 cm. Cik Apple ni panggil laki dia. Girlfriend dia pendek sikit. Dia panggil 163 cm. Kau tak tahu tak, kalau aku, bagi aku, kau Babi kau kutuk. aku 160 sian. Okay, teruskan. Kau jangan buat bizar lah. Aku masuklah. Aduh. Ikut kau dah mana masuk. Dia rasa gugup lah. Tak payah gugup. Tak ada gas lah. Okay, go. Berbuka puasa dengan tamat, air sejuk menawar dahaga. Bulan puasa penuh sabar, pahala diganda, hati bahagia. Marhaban tiba, marhaban Lepas tu tiba, buku. marhaban tiba. Ramadan tiba. Anda sedang mendengar Beranjai Podcast on YouTube. Host number 1, Aiman Milo. Aku pipi. Almonjang. Nong. Ya, Man. Puasa penuh tahun ni, Nong. Penuh, Man. Baik, aduh, baik. Hai. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang, welcome back to Dah tak ada dah, tak nak pakai bismillah. Okey sebenarnya. Aku rasa macam dimalukan lah aku rasa. Ramai lah kawan-kawan aku cakap macam Beranjai Podcast. Aku rasa tu okey. Style lah, Man. So kita sekarang masih berpuasa lah. Puasa, Man. Belum raya lagi. Belum lama lagi. So bulan puasa ni kita banyak akan beribadah lah. Betul. Kan? Rimas lah pakai spek ni. Betul lah. Kita kena banyak beribadah. Kau macam mana puasa kau dulu tahun ni? Okey lah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada serius ni soalan. Serius, Man. Kau dah pergi bazar dah tahun ni? Dah pergi dah, Man. Ada isu tak kau pergi bazar? Ada apa-apa jadi tak? Ini nak cerita pasal isu lah. Okay. Ada pernah terjadi isu, Man, masa Asal, bazar. jadi apa? Asal? Benda ni terjadi masa puasa pertama, Man. Puasa pertama. Puasa pertama. Kau puasa Man. pertama lagi bazar Pergi bazar, bro. Buka pula bazar puasa Buka. pertama kan? Sehari sebelum dah buka, Man. Oh, okey. Apa jadi? Dia macam gini lah kan. Okay, Kita dah lama tak puasa apa. Yalah. Contohnya baru ya. start puasa kan. Jadi dia kita belum selesa lagi. Oh, belum tune lagi. Okay, faham. Belum tune, dia masih ada Baran dia. Baran. Oh, baran. Okay, faham. Ya masuk kau tak makan kan. Kau mesti emosi koyak kan. Normal lah. Benda biasa lah. Lepas tu aku pergi bazar dengan bini aku. Okay. So kita orang jalan, Man. Ini nak cerita gempak kan ni kan. Pergi maknya orang. So aku jalan ke panjang, Man. Aku nampak satu Rohingya ni tau. Dia dah start langgar orang apa semua. Lepas tu ada brother tu tegur macam dia langgar bini dia. Brother tu tegur, jalan slow-slow tengok orang ni tu. Aku pun dia Daripada jauh dah nampak. Daripada jauh dah nampak. Lepas tu dia langgar lagi perempuan lain. Aku tunggu dia langgar bini aku ke tak kan. Aku dah nampak tu, aku tolak bini aku sikit. Dia dah lepas aku, Man. Aku dak bahu aku kat dia. Ke belakang dia. Oh, tua ke apa? Tak adalah tua, lingkungan 30-40 lah. Oh. Tapi Kau nampak rasa dia sengaja ke apa? dia sengaja, Man. Dia nak langgar perempuan? Sebab yang dia langgar perempuan je daripada tadi aku tengok. Oi, kau ajar Syah. Tu aku bagi dia rasa langgar lelaki macam mana kan. Oh, ada Tapi memang ada sister Rohingya. Ada dia ambil palat. dia ambil kesempatan, Man. Sebab benda tengah crowd, Man. Dia cuil-cuil kan. Aku pernah sekali, tapi bukan bulan puasa lah. Aku pergi ikut RM2 sekali. Oh. Lepas tu aku nak pergi atas. Bini aku depan, aku belakang. Lepas tu aku perasan bini aku lalu sebelah dia dusya pun untuk bini gua. Oi, gaduh. Gua terus cakap dekat situ. Aku gaduh. cakap, "Lu mata lu tengok mana?" aku cakap kan. Abai. Dia macam apa? Dia tak faham. Rupanya member baru sampai Malaysia. Hentak mi. Gua dah cakap ada gua hentak ke dinding belum.
tu kena Pekerja-pekerja Iko dah keluar. Tak, aku cakap kan, kau jangan kau hajar sini, aku cakap kan. Eco shop ni. Kau shop sini. Pekerja dia dah berusaha, orang semua dah berusaha. Lepas tu member dia, oh sorry bang, dia tak faham ni, dia baru sampai sebulan ni tu lah. Tapi bang, dia tak faham bahasa Melayu. Oh budak Dia tak budak. Sebab Dia ada seorang budak tu tak pernah cakap juga. Dia bukan bekerja. Dia bukan bekerja. Bukan bekerja. Bukan. Lepas tu aku cakap kau cakap dengan member kau ni, jangan usaha-usaha bontot orang. Aku cakap kan, kau hajar kau ni. Nasib baik kau tak pandai cakap lah. Kau tak pecah muka. Ya, kau kalau dah betul tengok bontot aku. Masa tu mesti bini sabar bang. Sabar, bang. Tak ada bini aku dia dah blur up benda kan. Lalat member dia, minta maaf bang, minta maaf. Aku cakap, kau jangan kau hajar kat sini, kau hentak bang. Ya, tapi sebab bulan puasa ni dugaan dia macam-macam. Macam-macam Macam Tuhan hantar tu sebenarnya untuk tengok kau macam mana lu. Betul. Tapi kau buat tu betul lah lu. Bang bagi pengajaran sikit. Bagi pengajaran. Kau ingat benda tu neraka lebih sakit lah. Kira macam gitulah. Dahsyat betul kau. Ilmu dunia macam tu bagi dia ada masuk otak sikit lah habis. Tak sikit lah. So plan kita bulan puasa macam mana dong? Berbulan-bulan kita jadi tak ni? Orang lah apa cerita ni. Lambuk. Aku sampai buat sendiri kat rumah tau. Oh wow. Tak, aku kalau aku lah hari minggu depan malam minggu ke? Bukan malam minggu, hari minggu lah. Sabtu, Kau Sabtu. long, kau bagi tarikh, kau cuti. Aku satu Ahad man. Sekarang satu hari cuti. Full satu Ahad kita. Oi, maik Syang. Baik. Memang satu hari cuti. Satu Ahad. Oh, sonok saya tu. Mana kita buat ada Sabtu? Hari Sabtu ke? Satu okey. Jumaat malam masak. Sabtu kita ni. Bukan. Masak hari Sabtu jangan. Jumaat malam potong-potong je. Jumaat malam ni macam kita siang-siang Oh, bawa. ya, itulah maksud aku rewang. Rewang. Kita potong malam potong Apa ni? Puasa ni. Potong malam tu okey kau okey. Potong malam tu okey lah. Jangan lupa bawa sejadah dengan Quran. Ada apa ni? Potong. Dia budak potong je bro. Dia ada Habis baju tu lah. shoot dia. Kasihan Dia pakai lah ni. baju lah. Dia tahu kau merah sekarang. So nak beli barang bila? Hari Jumaat boleh. Pasal hari Jumaat tu memang aku nak kena pergi ke CS nak beli barang dulu. Cantik lah tu. Jadi memang pipi Memang belilah. BP nak beli lah tu masa. Nanti duit daripada akaun tu kita bagi dia okay, lah. ada. Dan kau ada duit tak? Ada? Ada berapa dong? Ada. Serius. Ada baki lagi dah 1.4 je tu. Serius tak? Serius. Serius. 1.4k. Bukan. RM40. 140. Ui, tak cukup belum. Tak, kita bagi tu dulu. Ha. Try tengok. Tak cukup bagi lagi. Kita pakai ni lah. Tak jujur, kau kira baik. Kita kena kira betul-betul. Aku tak cukup macam mana? Tu jadi off mic lah. Takkan kita nak Oh. borak kat sini. Cukup man. 140 tak cukup belum. Dia yang mahal beras. Daging. Daging lu. Kita cuik Bodoh. Jangan cerita. Ada orang kita curi gila. Ada tak nak ambil tu. Tak ada kita lah, nyembur. gurau. Tak apa kita tengok mana ada lembu. Daging 6 kilo bang. Tapi aku pergi itu sekilo RM16 dia daging. Kat mana? Oh, kat mana tu? Ada dekat Tak siapa nak tahu ni. Aku sepak muka kau. Kedai frozen sederet dengan Baker Cottage. Oh, yang warna biru kedai dia. Kedai dia macam kedai Ada runcit. ikan tu. Murah. Ada ikan lah betul. Betul lah ada gambar ikan kan buat dia. Sebab itu Batam Pinang tenderloin sekilo RM9. Oi, murah. Terkejut aku. Serius tu lah. Tengok aku beli kat situ lah. Begitu lah. Maknanya kira kasar cukup. Aku boleh payung bekas je. Tak cukup. Tak cukup lah maksudnya. Beras dia dah berapa? Dah RM30. Beras RM30. Macam mas ada apa? Tapi susah proses nak keluarkan tu. Commission ya? tu. Tak apa kau try buat. Nanti aku try buat. Mungkin insyaAllah boleh lah. Kita cubalah sebab mungkin. Korang faham apa kita hadapi. Jadi Kalau kau dapat 150 pun jadi. kalau ada lah yang nak infak kan sebab kita nak buat pemberian ni ya. Tapi kalau macam contoh korang infak. Oh ya aku nak tanya. Aku ada nanti aku try tanya. Bang nak infak apa? Nanti Dia cakap tak nak fuck kau lah kan. nanti kita mention lah nama dia. Betul. Boleh. Ini hasil infak daripada ni dan juga kerjasama dengan Berantai Entertainment. Boleh. So itu kita punya plan untuk bulan Ramadan ni lah. Kalau jadi tapi ni cerita bila punya episod dah. Ini lah Jumaat punya episod. Jumaat. Sabtu tu lah kita besok buat. lah. Besok kita akan buat. Besok kalau korang kata nak bubur lambuk, korang kena cari kita orang kat Langat. Dekat Pekalongan lah kita buat. Kata kat Pekalongan lah. Confirm tak nak keluar. Tak payahlah keluar. Keluar jauh sangat sebenarnya. Dengan kos lagi semua. Kita ni dah kesurupan duit. Tapi aku nak pakai mask lah. Aku malu lah. Jadi tu malu tu. Tapi tak ada stiker. Tak Aku akan cuba buat stiker. Tak sempat. Ni. Sempat je. Sempat, seminggu sempat. So 2 hari siap. kita mungkin akan bagi dekat Trafilat Langat lah. Kat masjid tu. Filangan. Apa? Kau ada plan apa? Mungkin boleh lah. Mungkin lah. Boleh lah. Kan nak duduk-duduk kat bazar Nanding. Kita park kat bazar lah man. Buka bonet kan. Bagi terus. Bazar Nanding. Bazar Nanding kat mana? Bonet mana? Belah mana? Buka kereta ke bakul ke apa. Kita letak je lah. Free. Orang capai-capai lah kan. Ke bazar kan.
Boleh kita try. Tak pun nak jadi macam Rohingya tu ke? Boleh juga. Duduk bawah. Itu minta sedekah. Tahu kita pakai highlight lah man. Sambil kita sambil gerak, kita bagi-bagi. Oi. Highlight Campak apa? orang muka. Kalau ada aku nak dalam lah. Caisa kalik sikit kan. Sekarang apa isu baru dalam puasa ni tu? Macam-macam man isu sekarang. Isu apa? Man. Isu apa tu? Kita yang baru-baru ni paling serabut lah man isu pasal masalah daripada kita punya penyampai radio. Lagu ni memang untuk Arab. Betul lah Ram. Bulan puasa Ramadan, okey. Ramadan. Oh yang tu yang nyanyi lagu. Kau tutup dulu Ramadan tu. Kita nak marah sikit ni. Okay. Macam mana man pendapat kau man? Berapa aku yang Kau rasa patut ke dia digantung man? okey, cerita dia macam ni tu. Macam mana man? Aku tengok orang era post video tu. Aku macam ni boleh kena ni isu ni. Nabil boleh cakap veil. Aku macam era tak. Berdengung tu man. Berdengung. Lepas tu esok tu tiba-tiba dah ada keluar video permohonan maaf. Tapi aku tak sangka pula sampai dia orang pergi Batu Cave Yalah, untuk itu minta bagi maaf. Aku tak tahu arahan siapa sampai dia orang sanggup pergi ke sana. Bagi aku dia, aduh ni tutup man, dengung tu man. Okay. Dia kata macam aku rasa dia orang dah buat benda tu terlepas. Bagi aku salah yang first yang bagian editing dengan yang upload lah. Yang upload lah. Kau boleh Kau tak tahu kot benda tu. Ish, ini sensitif ni kan. Sebab kita tengok mula kita dah agak ni sensitif ni sebenarnya. Sebab ni ada stesen radio ni bukan kecil-kecil, besar. Semua orang tengok, Mesti ada peringkat dia untuk lepaskan satu posting tu. Dia akan rujuk sini. Lepas tak? Ni lepas tak? Macam ni dia boleh terus post. Memang radio tu yang post ke atau apa? Memang akaun radio. TikTok. Era IG semua dia post. Dia orang biasa post macam tu. Memang ada era punya account lah. Oh, official bukan account. bukan bekerja-bekerja. Bukan. pesanan Memang lah. akaun era. So dia dah buat permohonan maaf dekat apa MCMC pun dah buat kan. And last dia pergi dekat Batu Cave lah. Yang itulah start jadi panas batu api. Benda dah jadi politik bro, lu tahu kan. Betul. Sebab bila dia dah pergi ke Batu Cave tu dah level lain dah. Biasa buat pengumuman press conference je minta maaf dah cukup lah. Ni tiba-tiba sampai kena pergi sana. Lepas tu respon diorang pula. Aku nak cakap pun macam tak berhati lah bila tengok respon dia orang. macam contoh, you nak minta maaf tapi kita orang tak maafkan. Dia macam tak ngam api. Bila kita yang Islam pun cakap move on lah apalah. Adakah kita suruh owner KK datang masjid pergi Mekah depan Kaabah minta maaf? Ada? betul. Tak ada bro. Kita faham lah kau manusia kan. Kita nak jaga harmoni negara ni. Tak apa, kau manusia mesti buat silap kan, minta maaf. Okay lah. Batu Hera buat silap lagi. Buat silap apa lagi? Dia kan keluarkan yang surat rasmi permohonan maaf kan. Tarikh tahun lepas pergi. Astagfirullahalazim. Aku tak tahu orang perasan ke tak, tapi ramai yang perasan. Apa era ni tulis surat tu pun tarikh tak lupa edit 2024. Itu satu Dia pakai template lah tu. Template lah. Tu yang masalah editing dia 2 kali buat silap ni. Kesian dorang. Itu dorang punya perut nasi kan. Dah lah nak dekat raya Tapi kalau tak silap aku, dia digantung sehingga selesai siasatannya. Itulah maksudnya aku. Benda dah minta maaf. Dah digantung dah di dalam siasatan. Janganlah terus gantung kan. Tapi kau faham radio ni keras sikit. Kalau dia kata gantung boleh kena buang tu. Kena buang. Biasanya. Kita pun tahu macam kita tengok banyak podcast pasal penyampai radio kan. Buat salah sikit kena buang tu. Betul. Terus tak ada kerja jobless. Tak boleh lah, tak apa. Tapi diorang artis. Tapi Dia perfume okey lah. Dia pada aku akui ada kesilapan Kesilapan juga tu, pada kita pihak akui. dia orang. Salah tetap salah Kita tak betulkan benda tu. Macam sebelum-sebelum ni pun ada juga berlaku. Kita bukan nak orang kata nak jadi isu ni panas, tidak. Tapi sebelum ni ada berlaku beberapa individu yang menghina Islam. Tapi dia meminta maaf, kita boleh okeylah, tak apa. Kita faham. Kan? Fitrah manusia tu buat kesilapan, kita faham. Mungkin masa tu dia emosi ataupun terlalu seronok kan. Jadi dia keluarkan kenyataan yang bukan-bukan. Jadi dia minta maaf, okey, kita boleh tenang. Tak perlu memperbesarkan isu. Ada juga beberapa sahabat-sahabat India kita yang buat video dekat TikTok yang dia kata sebenarnya benda ni bukan isu besar. Bukan isu yang terlalu orang kata macam hina sangat, tak. Diorang pun sini ada juga dalam beberapa sahabat kita yang huraikan pasal perkataan apa semualah. Aku pun tak faham sangat kan. Tapi dia kata sepatutnya isu ni tak diperbesarkan sangat. Yalah, dekat situ dah nampak kita ni hidup dah lama bersama. Dia samalah lebih kurang macam India tiba-tiba Astaghfirullahalazim kan.
Kita okey, kita tak rasa Itu okey, menghina tak rasa pun. menghina. Dia macam kau duduk sekali. Aku rasa macam Nabil pun dia tak rasa benda tu sensitif. Dia tak rasa macam dia nak hina. Tak Faham? hina, dia tak Spontan. ada. Sebab dia pun berkawan dengan India apa. Betul? So kita pun dah tolerate. Kita dah tolerate macam Taipusam dia orang macam gini, ni macam gini. Kita dah hadap benda tu lama. Jadi mungkin dia ingat benda tu tak sensitif lah. Sebab bila aku tanya macam aku punya saudara mara yang India pun dia macam tak ada masalah pun. Maksudnya bukan dia cakap vel dalam masa yang sama dia buat benda-benda pelik. Kau faham tak? Itu boleh lah. Ya, macam Alung pun dia berketurunan India. Dia orang kata terkait jugalah. Ada juga saudara mara dia memang masih India lagi. Masih Hindu-Hindu. Hindu lagi kan. Dia orang pun sendiri tak ada masalah. Yalah, dia sama Bukan macam tak ada masalah. Maksudnya dia still berbuat salah. Tapi dia dia dah minta maaf. Okey lah pada kita tak ada tak macam kau dah buat salah kau diam. Jadi dia dah minta maaf pada aku, dia okey. dia nampak terlalu banyak. Bagi aku benda ni dah dipolitikkan lah. Dia benda banyak batu api. Sebab tu cakap kita sebenarnya dah bersatu padu daripada dulu lagi, selepas mereka lagi. Tapi hanya politik yang memecah belah Ni sampai ada seorang India dekat Australia lah. Lagi teruk. Dia terus hina kita. Dia dekat yang pon lah apa kan. Sampai jadi macam tu. Terus sekali keluar lah tu. video-video macam ada seorang India yang gemuk tu. Yang dia cakap Berisi. Berisik. gemuk sama. Yang dia cakap ada pelacur lah apa dalam masjid kan. Yang Yang dia tu lah Australia tu lah. bukan ada seorang dia yang mana yang kau tengok yang dalam live ke apa? Bukan dia cakap orang pergi masjid. Yang dia rakam muka jenis. Oh, itu kat Australia kan? Australia. Dia ada seorang lagi yang dia dalam live. Ada wow. Video lama. Yang ramai man. Dia live ramai. ramai Dia cakap itu ajaran setan lah. Yang itu pun tersilap aku dia kat luar negara kat dia tu. Tak perlu sampai macam tu. Dia macam kenapa kau kena balas. Benda tu takkan selesai. Lepas tu kita cari satu jalan penyelesaian. Dia macam Nur Ibrahim pula. Yelah tak guna weh. Sebab kau kena tahu ni Malaysia. Kita ada Apa tiba-tiba? kita kena Beliau tak perlulah macam gitu kan. Sebab kita hidup sama-sama man. Kita ada Melayu, Cina, India. dah lo. Jangan. Aku orang PS kot. Public holiday kan. Kau jenis public holiday orang punya orang kan. Jadi tak boleh lah. Kalau kau nak tengok ke tiba-tiba jadi satu hari macam negara-negara bergaduh sebabkan agama, berpecah belah, berbunuh-bunuh. Tak nak. Kita tak nak macam tu bro. Mana? Kita satu Malaysia bro. Satu Malaysia bro. Itu masalah dah tu. Satu Malaysia dah tak ada tu. So kalau aku bagi pada stesen radio. Sampai ada nak ban stesen radio bai. Weh. Sampai stesen radio kena ban gila. Tapi tu kadang kecil. kadang-kadang baca macam ada kelakar sikit lah. Betul. Macam permintaan dia macam pada aku too much lah. So aku harap era gantung cukup lah. Tak payah nak buang lah. Sampai selesai siasatan pihak polis. Dia orang ni mungkin kena denda ataupun ada apa-apa hukuman yang dia kena. Selesai, okey lah. Lepas tu kau come back macam biasa lah. Betul, macam Kalau biasa. mungkin pada sahabat-sahabat India kita yang masih terasa nak boykot tu pulang. Kita tak ada paksaan dalam kau dengar radio apa kan. Itu pulang. Tapi pada aku permohonan maaf dia orang tu ikhlas. Dia orang pun tahu dia orang buat salah. Dia orang mengaku salah dia yang dia orang buat. Sampai datang batu cave. Sampai datang. Nampak effort dia orang tu. Kalau aku tu, datang batu cave tu macam serah tengkuk tu. Macam dia rasa macam kalau aku nak kena pergi aku rasa akidah aku macam mana Syak? Aku Macam kalau aku bukan pasal akidah, masuk aku kalau ini kan orang dah tengah marah kan kau datang tempat orang memang tempat semayang India kan kena belasah pula aku kat situ kan. Kalau aku takut tu. Dia orang masih kata berani mengaku salah. Apa lagi sekali ni? Dia memang ada DNA. BP memang ada DNA tu lah. So kita orang pun sebagai orang Islam kita orang minta maaf lah mewakilkan diorang ni kalau ada Amin. salah ni. Ya. Kalau kata ada sahabat India kita yang terasa tak apalah. Minta maaf. Atas dasar orang kata kebersamaan kita kan kita minta maaf lah. Kita jangan bergaduh. Kan? Kita perlukan diorang. Roti canai. Betul. Dia perlukan kita. Nasi lemak apa. Betul. Dia saling memerlukan bi. Jangan gaduh. Cukuplah janganlah ada yang jadi batu api tentang isu ni menumpang kes. Nak viralnya pasal tumpang kes ulas beri. Ada juga certain orang-orang kita yang kononnya buat video macam ini salah lah ini tak perlu berbesar isu. Perlu macam tiba komen ni tak ada Melayu kau keluar tak perlu macam tu. Kita santai. Biar pihak polis buat urusan mereka. Kesihatan kalau kata dia dihukum, dia selesaikan hukuman dia. Sebab benda tu kesalahan individu. Jangan salahkan semua agama lah, bangsa lah kan. Kerana sampai jadi yang ni orang ni hina Hindu, yang ni hina Islam, sampai bila nak selesai? Betul bi. Bertindak matang, fikir baik-baik sebelum kau keluarkan komen tu, fikir masa-masa. Kita tak tahu tau.
Kan komen-komen kau kena screenshot, orang buat report tak pasal-pasal. Dah ke dalam kau. Elok kisah tu pasal dia orang bertiga dengan kau kena angkut. Betul. Senangnya buat kerja. Ya, netizen pun berkomen pun beragak lah kau. Bulan puasa pun ada orang komen macam gitu Jangan kutuk orang. Kena kutuk mah orang macam gitu Macam mah. Betul kan, jangan kutuk agama sana tu. Macam baru-baru ni ada juga viral man. Usah apa? Pula. Ini Sekejap kita tukar topik ni. Ah. Kita bagi dia punya transition jap. Jangan lupa saksikan Di TV3. Okey, apa kena bincang tadi? kau memang celaka lah. Ada topik apa? Show apa lagi? Baru-baru ni ini gosip-gosip lah, gosip artis lah. Jadi kita letak segmen ni jejak artis. Artis lagi apa? Apa ni siapa? Azlan Komik. Apa ni aku tak tahu. Yang kes poligami kan. Dia nak kahwin baru. Okey. Azlan Kenapa? Komik kau kenal tak? Yang lumpuh baru-baru ni tu. Yang silat tu man. Oh ya, aku tak jam. Okey, dia nak kahwin baru. Siapa isu dia? Dia kan itu hari lumpuh sakit. Jadi isteri dia jaga dia sampai dia boleh jalan balik man. Oh. Lepas tu lepas dia dah sihat, viral katanya dia nak kahwin baru. Aku tak pastilah itu marketing atau apa. Cuma aku tak nak ulas isu tu. Itu lantak dia lah, dia ada hak. Memanglah orang kata ada. Jadi aku baca lah beberapa komen dalam orang kata ruangan komen lah. Kebanyakannya perempuan lah. Confirm dia sini perempuan. Bini kau dah jaga kau daripada kau lumpuh sampai kau tegak. Lepas tu kau nak tinggalkan dia, kau nak kahwin lain apa semua kan. Aku beli on. Okey. Terang ni. Aku macam what the fuck man? Oh. Kan? Gila Tak, aku komen aku cakap kan. What the fuck man kau cakap tu? Tak lah. Itu nanti kena padam komen nanti. TikTok padam. Aku cakap lah, kenapa korang ni ramai-ramai perempuan ni kena campur apa? Urusan rumah tangga orang. Campur urusan rumah tangga orang. Kan dia nak kahwin ke apa ke, memanglah dia artis kita tahu. Dia nak kahwin ke dia nak cerai ke apa, itu urusan dia. Aku cakap. Oh, ni bulan puasa kau kena biasa husnuzon. Ada orang yang komen. Dia yang sibuk komen dekat komen orang, reply komen orang. Aku cakap lah, memanglah kak, TikTok ni tujuan dia untuk berbalas komen, berborak-borak, tapi tak adalah campur urusan rumah tangga orang. Aku cakap nak bulan puasa ni kan. Kau sibuk, dia ni tak lupa jasa, babi lah. Kau siapa sial? Dia tak tahu. Kita tahu yang isteri pertama dia setuju ke tak. Kita tak tahu. Isteri pertama dia adalah tak setuju macam lah. tak setuju lah. Cuma itu urusan dia. Betul. Memang walaupun dia orang ni memanglah orang kata berpengaruh. Dia mesti buat sesuatu buat video lah, apa live kan. Bila orang tanya dia cerita, dia sedih. Tapi kau tak boleh campur urusan rumah tangga orang. Cuba kau bayang tiba-tiba aku cakap, "Wih, kau bapak malas sial, laki kau lapang kau tak masak. Kau sibuk urusan rumah tangga orang lagi. Apa benda sial?" Lagipun dia orang bukan minta pendapat kau. Kalau dia minta pendapat kau pun, kau tak payah bagi pendapat lah. Kau siapa? Rumah tangga kau jaga sendiri. Entah laki kau tengah curang orang lain, kau tak tahu. Kau sibuk rumah tangga orang. Video dia tu dia stage man. Dia macam dia gabungkan macam ni laki dia tengah cakap pasal poligami, tiba-tiba video bini dia terus. Bini dia cakap bulan puasa ni saya doakan dia tak cari orang lain macam tu lah. Tapi kesilapan mungkin bagi pihak dia orang, mungkin dia mempublicitikan benda ni. Tapi itu kesilapan dia orang, terpulang pada dia orang lah. Dia orang yang nak publicitikan perkara ni. Tapi kita sebagai netizen atau sebagai orang yang melihat, kau tak payah campur. Takkan tiba-tiba aku datang, Aslan kau laki kau nak kahwin lain, bapak teruk share laki kau. Korang ni tak boleh macam tu. Korang isu poligami ni tapi pipi panas sikit lah kan. Tak, bukan pasal poligami aku panas. Trending tau. Anjing. Bukan aku panas pasal poligami, cuma aku pelik. Yalah. Zaman sekarang ni orang nak, terutama pihak, bukan aku nak kata salahkan perempuan, tapi dia orang macam beria-ria komen macam, lepas ni saya nak boycott filem-filem. Aku cakap, elah beria lalu. Sampai macam tu sekali ya. Mana tahu sebab kan dia pernah lumpuh, bini dia jaga. Mungkin dia nak kahwin dua supaya bini dia tak letih, boleh jadi husnuzon apa. Tak kau cakap, kau tak perlu campur urusan orang. Itu orang kata dia punya keluarga, dia punya hak. Walau apa pun, hakikat yang kau perlu telan dan kau perlu hadamkan, manusia, lelaki dalam Islam boleh kahwin 4. Ya, kau jangan bagi spekulasi lepas video yang berapa minit. Betul. Kau tak tahu belakang tu apa cerita sebenarnya, hal rumah tangga ada dia. juga yang kata, ini mungkin apa, Marketing. konten marketing apa semua kan. Tapi pada aku tu juga, hakikat ni yang kau kena telan, perempuan lah aku cakap terutama kan, kau kena telan, kau kena hadam. Lelaki dalam Islam, fakta dia boleh kahwin 4. Apa pun kau cakap lah, tak boleh ke apa, dia tetap boleh. Jadi kau tak ada hak untuk alang. So kita twist sikit tapi Twist. bayangkan kalau tiba-tiba Dia cakap aku nak kahwin pula. kan tiba-tiba Alung kata, Pi aku nak tambah kahwin seorang.
Engkau nak nasihat ke apa kat Along ni? Aku mudah. Macam katalah Along kata, oh, aku sekarang gaji dia sedap sikit kan. Aku rasa aku mampu lah. Kalau bini dia okey, tapi kalau ikut setahu aku lah, bini tak yalah aku tak ada bukan tak ada hak, maksudnya dia tak boleh Tak perlu halang. persetujuan. Dia tak berpersetujuan kan, kata silap aku. Jadi kalau kata Along kata dia mampu, dia boleh sara dua-dua, dia boleh bagi layanan kasih sayang sama, jalanlah kau. Oh, Takkan aku cakap Long, kau jangan Long, bini kau dah penat mengandung anak kau. Apa hak aku untuk campur urusan dia? Tapi aku takkan dua lah. Tak boleh man. Aku Contoh man, aku kaya gila babi pun man. Duit macam mana pun aku tak nak kahwin dua tu. Tak nak kahwin dua. Sebab apa tu sebenarnya? Semak tu man. Kau jangan jujur sangat. Kau bayangkan lah, sebelum ni nak keluar kau kena cakap dengan seorang, saya nak keluar, itu pun belum tentu dapat keluar. Kau bayangkan ada dua. Saya nak keluar tak dapat, saya nak keluar tak dapat. Lagi sakit hati. Lagi sakit hati, seorang cukup lah. Tahu jaga. Jadi itu urusan masing-masing. Orang kata keputusan Ikut dia. kau lah. Kita kena hormat. Dia nak kahwin 3 ke 4 tu pulang pada dia. Dia mampu kan. Macam siapa pelakon tu? Siapa Osai tu. Saleh Yaakob. Saleh Yaakob. Dia nak kahwin 4 tak ada salah pun. Tak ada masalah dia punya duit. Bro kan. Jadi tak payahlah beria sangat. Aku kadang pelik lah netizen perempuan zaman sekarang ni. Tapi nampak Aiman macam ada potential lah. Tak. Ada sikit lah. Aku pernah bincang benda ni dengan bini aku. Dia dah pernah. Cakap kalau abang nak kahwin dua boleh tak? Dia kata okey lah. Tapi bagi rumah satu. Betul lah. Yalah mana boleh duduk sembung-sembung ber. Yalah kalau mampu dia. Kalau mampu lah cakap. Jangan cakap. Kalau Tuhan makbulkan. Terdiam dia tu. Dia sebab dia memang daripada muda kalau kau kenal, dia memang tak cukup satu. Tak, kita tak tahu masa depan tu rezeki. Mungkin Tuhan hadirkan aku untuk tolong seorang wanita ni. Oh, janda lah, janda. Konon. Betul. Tak tahu. Siapa nak bela nasib janda kalau bukan kau man? Asal pula. Tak ada lah. Jadi, pada kita macam cukup lah. Bukanlah Itu cukup. personal lah. Ikut suka orang lah. Dia punya rezeki, dia punya takdir. Cuma kalau kata betul-betul Aiman kahwin tu terkejut lah kan. Terkejut lah. Cheers lah. Tapi kalau tanya aku tak nak. Sebab tanggungjawab tu besar. Betul. Bukan kecil bye. Seorang pun kena heret. Kalau dua, dia seret atas highlight tu. Dia belum apa-apa dah terseret kat dunia. Jangan cerita lah pasal tu isu dah lama. Menjejaskan dunia. Kalau aku tak. Kalau duit banyak mana pun aku tak. Sebab tanggungjawab tu lah. Tanggungjawab dari Islam tu. Nak adil tu bukan senang tau. Dia bukan sakit pasal kepala, orang Man. kata. Bukan kita kalau kata dah mampu kan. Bukan pasal lelaki memang boleh kahwin kan. Kita bukan nak menidakkan lelaki boleh kahwin 4, tapi kita rasa macam tak apalah aku satu cukup. Betul. Mungkin aku akan mewah ke bini aku kan. Tapi kalau bini aku tiba paksa, aku tak macam apa lah. Paksa lah pula. Kau bayangkan tiba-tiba tu. Tak ada pula. Jangan. Aku terima ni tak ada. Tak tahu tiba-tiba kau ada rezeki, Tuhan bagi kau rezeki banyak kan. Lepas tu bini kau tengok kau ni duit banyak, batin pun banyak, dia tak dapat nak mampu layan kau. Lepas tu kata bang kahwin ni, kau nak cakap apa? Time tu kau macam babi betul ke dia ni nak bagi kahwin ni? Dia dalam dunia Itu ni terrep man. Dia bagi aku iman kau tau. ada 2 perempuan je yang terima poligami. Perempuan lain akan cakap kalau aku diduakan aku lebih rela dilepaskan. Tapi ada 2 perempuan je. Satu, perempuan yang tak ada rezeki untuk melahirkan zuriat. Kedua, perempuan yang betul-betul tahu agama. Orang kata kalau orang tak terima tak tahu agama lah. Belum tentu. Tak, dia bukan kita nak kata dia tak tahu agama, Dia tak tapi memahami agama tu. Maksudnya dia tahu poligami tu halal. Tapi dia tak faham. menafikan. Dia menafikan. Sebab perempuan ni kebanyakan dia lebih suka undang-undang ataupun surah-surah yang memihak pada dia. Dia tak ambil full Mana semua. bila kata Nabi dia balik, dia bantu isteri dia buat roti. Tapi kau kena faham, bukan kita lah. Contoh kan, engkau balik, bini kau tengah main handphone, kau nak tu buat apa? Dia memang semua tanggungjawab lelaki man. Ni semua tanggungjawab lelaki. Tapi ada Kita satu tahu, kita lelaki tahu. Tapi kita. orang kena tahu dia ada satu benda yang lelaki tu ada. Dia kena taat dengan suami. Dekat taat suami tu je boleh jadi semua kerja suami tu kau kena buat. Jadi macam gitulah. Tapi suami yang baik dia takkan Suami. suruh lah. Aku Isteri dia tak buat akan semua. suruh. Kita Aku pun bantu. chat kan. Kita akan suruh tu kau chat we. Tolong. Tak nampak macam menyuruh. Topik poligami ni best kalau dibincang. Aku malas pasal poligami ni. Alah, kau ada kena marah, ada kena tegur. Bukan kena tegur. Benda tak habis man. Benda ni bagi aku takkan ada jumpa jalan penyelesaiannya. Leceh mai aduh. Memang benda macam gini susah man. Ya. Dia macam rokok lah kan. Tak ada jalan penyelesaian. Tak ada jalan saya. Ada orang cakap tak boleh. Dia orang cakap makro. Tapi rokok memang haram lah. Haram man. Mana boleh benda-benda macam tu. Ada pula jalannya.
Bagi aku dia benda tu dia more ke personal. Kau terima tak terima tu kau punya pasal. Kau jangan judge orang, jangan menyebut orang punya hal. Itulah beria-ria sampai nak boycott lah. Apa aku cakap benda siap. Dia cerita pasal Cik Apple dengan Jeffrey sampai sekarang. Ha. Kalau kau tengok komen, oi, dia ni kaki betina, oi, dia ni mesti ada lelaki lain. Apa benda? Itu pun satu aku nak bahas lah. Ni satu hal. Nak tukar topik ke? Tak yang tukar-tukar. Tukar topik ya. Mana tadi ya? Jangan lupa saksikan Jejak Rasul Pukul 2 petang di TV3. Okey, apa dong? Apa? Macam isu yang perceraian lah Dia macam kau bergaduh-gaduh dekat medsos lah kan. Kau tak ingat ke dulu korang pernah sama-sama bahagia kan? Betul. Mandi sama-sama apa. Betul. Aku tengok kau punya badan, kau tengok aku punya badan. Lepas tu tiba-tiba kau berpisah, kau gaduh. Kau buka semua pekong kan? Buka semua. Oh ini 163 cm lah ni apa. Oh, ya. Kejam, aku rasa kejam siapa dia itu. Ya, dia macam 163 cm. Cik Apple ni panggil laki dia. Jeffrey ni pendek pendek lah. sikit. Dia panggil 163 cm. Kau tak tahu tak kalau aku bagi aku kau Babi kau kutuk. aku 160 sian. Okey, teruskan. Kau jangan buat bizar lah. Aku dah siapkan kau jangan buat bizar lah. Teruskan. Apa dekat dia? Maksudnya yang suami kutuk isteri, isteri kutuk ni, kau tak tahu ke yang kau kutuk ni mak anak kau, yang kau kutuk ni bapa anak kau. Satu hari anak kau akan besar. Tu kalau dia Dia nampak pergi sekolah dia tiba-tiba kawan, "Weh, aku tengok mak dengan bapak kau gaduh sial." Wih, sian. Bapak kau 163 ke siut? Dia macam benda tu. Bapak aku dah cerai. Tak best lah. Dia macam kau nak bercerai, settlekan benda tu tertutup. Betul. Kenapa dulu bahagia bila jadi macam ni kau bergaduh, lepas tu anak yang terbabit. Kesian lah anak. Kira dia orang sendiri yang mulakan benda ni. Jangan macam gitu. Kalau kau betul-betul rasa dah tak ada jodoh, kau nak pisah-pisah, tapi bincang lah. Okey, anak kat sini ke apa. Jangan libatkan anak. Mungkin kalau orang tak boleh bincang pun settle belakang lah. Settle belakang. Tak payah nak post public Post buat apa. Kadang kita tak boleh tutup mulut netizen ni. Netizen ni. Tapi kita boleh sekat lah supaya orang tak komen bukan-bukan. Tutup orang komen. Tak, kau jangan tutup mulut orang, Man. Sama juga. Oh ya ke? Mulut orang tak boleh tutup. Sebab tu Tuhan bagi dua tangan, Man. Bukan tu tutup satu mulut. Tutup dua telinga kau. Oh, ish. Yang Oh, peduli ya, aku kata. dalam tu. Dalam Man. Islamik punya ni. Aku ingat kau nak kata mulut tak tutup tapi boleh sepak. Aku ingat kau nak cakap tu. Frankis. Tak boleh lah macam tu. Betul. Ingat balik dulu kau nak dapatkan dia macam mana. Perjuangan kau kumpul duit hantaran. Kau ngadap keluarga dia. Dulu kau nak ambil anak orang tu. Kau jumpa bapak dia semua kau main. Tiba-tiba gaduh. Kau papak bergaduh dengan semua orang. Tak boleh macam tu. And the end of the day, kau akan jumpa juga dia. Betul. Kau pun akan jumpa balik aku dia macam tu. Sebab kita ada anak. Dekat atas confirm akan jumpa lagi. Kan? Betul. Tinggal apa? Ha? Tak ada apa. Dekat akhirat ni. Nabi. Atas mana? Itu lah pada zaman-zaman sekarang ni. Tak boleh lah macam tu. Bulan puasa ni. Itulah. Janganlah mengumpat. Tak pasal-pasal kau tambah dosa sikit. Tak baik kau makan. Daripada kau bergaduh, fitnah, kecam orang. Baik kau makan. Betul? Makan Mi nasi kari. Itu nampak sangat tak beribadat tu. Busy ni. Kau ni jauh sangat kau ni. Jangan judge tu. Maksudnya? Jangan. Maksudnya, Seram pula aku. maksudnya kalau kau fokus dengan Ramadan, man, orang bekerja-kerja buat ibadah. Maksudnya kau takkan ada masa nak tengok. Kau bayangkan komen berapa minit kau pakai. 50 saat macam tu. Tapi untuk kau komen, kau akan tengok video, kau akan follow apa kes, nak makan berapa jam. Kena siasat. Lebih baik kau duduk tepi, kau selawat. Kan? Zikir. Nampak macam klise tapi benda ni betul. Benda tu betul. Di mana kau bekerja-kerja komen siapa lebih, ui aku komen ni orang mesti setuju dengan aku. Baik kau fokus di kau. Betul, bulan puasa ni jangan tengok isu-isu rumah tangga orang tak payahlah. Kau tengok video kau Rami masak lagi bagus lah. Boleh juga. Ya, tukar topik, masak, guys. tukar topik. Salah pula. Jangan lupa saksikan Setiwa Jika. Oh, so bulan puasa ni. Oi, bulan puasa. Khairul Aming memang banyak buat video lah kan, video masak kan. Ya. Ramai orang buat masak balik tak jadi. Betul tu. Sebab dia orang baru pegang kuali mah. Khairul Aming repost. Khairul Aming memang sporting lah. Buat edit dia repost, buat jadi dia repost. So Allah. apa benda tapi? Tapi benda memang macam tu. Kau tengok dalam video senang. Kau buat balik tak jadi. Susah. Macam kita tengok tadi yang sebelum ni, cikgu cakap ada tutorial sampin. Kau try tengok, buat tak jadi man. Jadi betul. Macam tu juga masak. Tapi yang aku fed up dia bila Khairul Aming buat air ni, pergi kedai air tu semua habis. Confirm memang habis lah. Kau pernah Kalau ke? contoh kan Teh bunga Khairul tu. Aming buat teh bunga campur sepen. Dua-dua hari tu habis. Iya man.
Confirm Confirm man. Aku tak pernah lagi kalau main pun aku pergi cari hari tu juga. Aku tak. Kau kata lain lah. Mak-mak kan dia suka cari terus. Macam apa aku buat tadi popiah krep renggun kan. Asal dia buat pakai apa benda tak benda lah tu kulit lain. Ketam. Tak, dia buat pakai kulit benda Apa? tu lain. Okay. Tapi aku pakai kulit popiah. Oh. Kau tengok tadi laku keras. Memang sedap. Putus. Tapi kalau kami punya pengaruh dahsyat lah. Dia bila bulan puasa macam dah terdengar. What's up guys? Hey what's up guys? Tinggiang-ngiang kat telinga. Bila tu WhatsApp kan kalau orang buat video tak jadi masak, dia akan cakap, "Hey, what's wrong guys?" Lepas tu kalau dia masak tak jadi, tak Aku hampir percaya abang. Betul. tapi kalau dia masak jadi benda lain man. What the fuck guys? betul tu. Tapi macam Khairul Aming tu dia punya power dia lain macam man. Apa yang dia cakap tu akan banyak impact dekat orang-orang lah. Tapi dia bagus. Dia komen-komen negatif dia steady kan dia. Dia seorang pengaruh yang terpelajar lah. Betul. Yang ada IQ tinggi lah. Macam mana orang nak masak bagi jadi? Cerita sikit kenapa dia boleh buat tak jadi sebenarnya? Dia Orang salah ikut step tu. resipi, salah Confirm. Kebanyakannya orang buat resepi dia suka ubah suai. Contohlah serbuk cili tak ada, dia pakai paprika. Memang tak jadi lah. Rasa dia Yang ni lain. rasa tu okey lah tak jadi dari segi rasa ni rupa tak jadi. Rupa. Dia buat kek apa benda lah. Benci sikit pandan. Benci sikit pandan. Kali hijau pekat weh. Dah dia letak pandan tu banyak sangat. Coloring tu banyak. Kau kenalah kau contoh lah. Kau tengok okay, Khairul Aming tengah kacau tu kan, dah warna hijau tu, kau tengok colour dia macam ni. Kau copy lah sikit-sikit colour dia macam tu. Yang kau pun boleh tahan kerap. Memanglah hijau macam rumput. Orang dah cakap letak sikit je nanti hijau dia ni. Kau kena dengar lah. Itu cakap dia biasanya tak jadi ni, dia mesti ubah suai. Tapi kau pernah ikut resipi Khairul Aming? Tak pernah. Bini kau tak pernah? Aku sebenarnya tak ikut sangat Khairul Aming. Dia bukan aku punya market lah. Tak ada kau macam kau tak tahu nak masak apa, tengok Khairul Aming masak apa. Aku tak pernah tengok resepi. Aku masak ikut suka aku. Aku biasa ni cik sayang. Sayang okey lah. Aku selalu ikut resepi dia. Kadang aku macam hujung minggu kat rumah, aku dengan bini aku akan masak Sabtu Ahad. Sebab aku bagi mak aku rehat lah Sabtu Ahad, jangan tak payah masak. Jadi bila hari Jumaat aku fikir esok masak apa lah, aku cik lah. Tapi kebanyakan resepi yang aku guna mesti cik sayang. Jadi lah. Jadi jarang tak jadi. Aku jenis yang masak man. Aku akan tengok peti ais siapa ada. Jadi aku akan buat ikut suka aku. Jadi kalau next kau tiba-tiba bini aku cakap sedap lah buat lagi, susah. Kau takkan ingat. Takkan ingat dah. Dia rupa sama rasa lain. Rasa lain bro. Betul. Bagus lah, kau suami yang bagus lah. Tak adalah bagus sana pun. Banyak kurang lagi man. Zah ada topik baru nak tukar? Tukar man. Jangan lupa saksikan Jejak Rosi. TV3. Okey, apa? Topik baru ni lah. Dia macam engkau pun kurang beribadat Topik apa Ada masa pula kau buat benda macam gini. Istighfar man. Apa man topik kau nak bahas man? Tapi tahun ni kurang makan kurma lah aku. Oi. Betul. Kau tak buat tu man? Aku tak tahu kenapa. Kurma letak butter punya. Tak Tak nampak. butter, Dulu pernah lah. coklat kan? Tahun ni tak ada. Tapi sedap lah kurma letak butter. Ya, aku tak pernah rasa tu. Aku tak pernah try lagi. Sedap, cinta sedap. Tapi ni butter pakai butter murah. Butter. Dia ada butter. Macam gigi. Aku lupa butter brand apa. Tapi yang mahalnya sedap. Pure butter lah. Dia butter. Sedap. Aku kurang makan kurma. Kau ada makan kurma tahun ni? Makan. Ada makan lah. Tahun Tahun ni tak tak ada ada dah. kan? Kau Aku ada? sebiji. Ada lah. Aku tak ada tahu kenapa. Sebab mak aku dah 2-3 hari puasa tu kata rumah tak ada kurma. Kebetulan 2 hari lepas tu aku mungkin pergi, tahun ni promosi kurma tak banyak. aku pergi tapi CS. beli kurma hati-hati. Brand Israel banyak. Oh ya. Tapi aku tak pasti kesahihan berita tu. Boleh jadi contoh aku ada company kurma, korang ada. Jadi aku cakap kurma korang ada Israel, beli kurma aku. Boleh jadi loh. Tapi kalau nak selamat, soft tie. Ken akan buat kurma dari Timur Tengah. You soft tie. Kurma. Kurma Tapi kurma ada 2 jenis man. Kau suka mana satu? Ajwa. Ajwa Kau suka kurma apa? Ajwa. Itu dia yang dia tahu. Bukan 2 ke jenis? Banyak gila jenis kurma. Bukan 2 Bukan, dia je. kan ada jenis lembab dengan kering. Oh. Ajwa ada lembab. Lembab. Tapi ada ajwa kering kot. Kau Mana ada ajwa kering? ada kot. Dia ada Mariami. Mariami. Banyak. Tapi kau tak silap aku lah, Mariami orang kata kalau nak
apa orang tak mengandung kan kena. Dia ada ikhtiar. Ikhtiar makan kurma. Kurma ni semua daripada luar. Malaysia pun tak tanam kurma. Mana boleh hidup kat Malaysia, Tak siapa nak tahu. Mungkin ada tempat-tempat pelis ke harum manis boleh hidup. Kurma hidup. Tak ada, memang kita import. Import semua Aku kalau tanam kat Perlis kurma. Itu kalau kau tanam Itu kalau ada orang cakap aku tanam kurma dekat Malaysia, tu bukan kurma. Himak. Kurma. So kau berbual puasa ni, aku perasan aku berbual puasa ni apa yang berubah? Kurma. Kurma. Kalau bola-bola Pantai Timur, kurma. Tukar topik dia. Tak payah tukar topik lagi. Aku dah penat lah cakap TV3. And TV7. So aku berbual puasa aku perasan apa yang lain kat aku. Apa, Aku berbuka sama makan sikit tu. Sama. Serius sama. Aku tak tahu kenapa tahun ni aku lain macam sikit. Asal lah? 3 cuma. Tak betul-betul. Tapi serius aku sama. Aku berbuka sikit dah kenyang. Oh. Tak serius ni serius. Mungkin banyak minum air lah man. Tahun sebelum ni pun sama kat B. Itu keberkatan kali ni man. Tak tahu lah. Mungkin sebab masa dah cepat sangat berlalu. Tak tahu lah. Tapi aku memang kalau dulu makan tambah-tambah. Tambah. Macam tadi kan. Kan kita orang berbuka ramai-ramai tadi. Aku sekali makan. Betul, aku tadi makan mie sikit. Aku ambil ayam seketul. Lepas tu ada bontot ayam Judin buat tu. Sambal lah. Aku makan tu je. Dah. Aku selalu buka tak makan. Oi, lagi dah. Tak betul. Aku minum. Minum tu kan dah kembung kan. Aku akan makan malam je pukul 11. Kan kau puasa, perut kau banyak angin. Yeah. Jadi bila kau masuk semua tu senang man. Kau minum air, nanti malam dah kentut-kentut, angin semua dah keluar, apa kau makan. Tapi memang aku pun makan sikit. Makan kuih je, jangan sentuh nasi. Kau ada turun berat badan tak? Belum pasal. Aku tak timbang, malas timbang. Aku sebelum ni 110. Baru-baru ni mak aku lah, dia kata timbang dah elok. Aku try timbang 98 man. Wah, patut Patut lah. lah, ada leher. Patut ada leher. Imak. Kecil sikit. Gurma. Tapi aku makan sikit sebelum ni. Kalau berbuka, confirm nasi aku Patut tambah 2 dah kali. kurus. Aku tak timbang Ya, nampak muka dia susut lah. Tak, bini aku perasan. Aku makan tak tambah dah sekarang. Ya, mungkin faktor umur lah man. Menjak jejak 3 series ni, gear 3. Malah nak fikir pasal makan dah aku. Okay, jadi benda nak makan lah. Aku sebelum puasa lagi, aku kalau dulu kan Patut gurus. tak, okay, kalau sebelum ni aku kalau lambat makan gigil kan. Gigil. Sekarang tak ada. Aku sekarang pukul 3, pukul 2 pun makan. Pukul 3 Bukan lah. Aku dah cakap sebelum puasa tadi, bodoh. Ni edit man. 3-2 mana makan. Bodoh lah kan. Aku dah cakap sebelum puasa. Belum puasa. Sekarang belum puasa tak ada gigil lah. Alhamdulillah. Kalau kau tak buat 3-2 tu mungkin turun 80. Mungkin lah. Kau ada buat 3-2. Baru kita tahu lah kenapa dia tak lapar atas muka. Okay, sekarang bulan puasa kalau kau minum air, apa kau minum sekarang? Putih lah. Tak tentu, tukar-tukar ke apa? Tukar-tukar lah. Tapi rumah aku minum air macam air viral ke apa yang kita try resipi-resipi yang memang pakai gula. Seminggu sekali je. Oh, kau minum air Seminggu sekali. Maknanya macam contoh kita try air kan campur lychee tin lah apa lancar air gas semua. Seminggu sekali air macam tu. Sebelum biasa, hari biasa. Kalau biasa aku macam kalau teh aku pakai stevia kat rumah. Akan buat air teh lah. Berbuka air teh. TO ke sirap ke. Oh, kau dah tak pakai gula tu lah. pakai gula putih. Patut kurus. Tak serius bodoh. Yelah. Aku kena ni aku minum air masak atau aku minum satu air gas yang gas kuat. Supaya lepas aku minum aku macam Bad lah. lega Feeling sial. bad. Kau kena Sprite ke Pepsi kan, kau akan perut kau rasa lapang tau. Macam tu tip dia. Betul. Kau minum air masak, kau relax dulu, kau minum air gas, kau main macam ni perut kau. Kena main perut. Bukan, kau tepuk-tepuk macam ni man, nanti atas keluar, bawah keluar. Saya cakap aku. Terkecirit. Memang kau tak terjebak dalam air balang, tak ada lah. Oh tak. Oh ya, aku tak pernah pergi lagi bazar Ramadan. Tak pergi ke bazar Ramadan? Tak. Dia mana minum air macam tu? Patut guru. Tak, aku tak ada pergi bazar Ramadan lagi. Asal tak pergi? Jauh lah. Tak, aku kurang. Aku pasar bazar Ramadan aku kurang. Mahal. Aku sehari aku kira 40-50 je. Kau bawa RM20, kau bawa keluar, apa barang je kau dapat. Ya, betul. Nah, aku memang aku bazar memang aku kurang minat bazar dan pasar. Aku tak pernah berdua pergi bazar beli nasi, tak pernah. Aku pergi bazar selalu mutabak. Mutabak.
Selalu mutabak dengan kuih-kuih lah Man. Kuih-kuih yang pelik-pelik Popiah sira ke Aku kan. suka beli tepi jalan ni. Tepi jalan pun okey kan. Sebab dia tak sesak. Aku tak suka situasi sesak. So korang berapa sen ada pesanan apa-apa tak? Ada. Untuk anda sentiasa. Betul lah pesanan. Ya. Ya. Pesanan aku untuk kawan-kawan yang sedang berpuasa, selamat puasa lah. Itu saya cakap. Itu kan pesanan nanti. Semoga puasa ni kita berubah lah. Berbuka sikit. Tak payah buat banyak. Sebab kau kena tahu berbuka ni adalah waktu kau fokus beribadat. Ada. Jimat duit. Jangan kau tiba-tiba bulan yang patut kau dapat jimat, kau membazir. So, sebab puasa raya tahun ni jatuh pada tarikh tak ngam. Betul. Orang ramai komplain nak gaji lambat. Gaji lambat. Tak kena, timing tak kena. Budak sekolah. Budak sekolah. Lepas tu nak raya. So, ramai berjimat-jimat lah korang. Anak sudah pening. Duit tak ada. Ya. Ya. Miskin. Untuk berjimat bagi aku masak kat rumah lah. Betul. Masak kat rumah. Jangan pergi bazar. Bazar confirm mahal punya. Ada pula orang masak tak kat rumah. Maksudnya masak sendiri lah daripada Masak beli. sendirilah. Belajar makan simple makan Seafood. sebab lagi satu topik bagus. Tak payah pergi buffet-buffet Ramadan, tak payah pergi lah. Membazir lah. Ya tu. Aku ada baru ni aku tengok RM90 Man. Ya, bukan murah-murah loh. Memang kau tengok dalam video makanan tu banyak. Kau takkan dapat makan semua. Takkan. Macam aku cakap, aku buka sikit. Kau bayar makan satu set Maggi goreng dengan ayam goreng tu. Lepas tu kambing semua kau tak makan dah. Dalam video aku main. Dapat pakai potong rambut percuma semua tu. Okey lah. Ada. Potong rambut. Ada Man. Kambing semua kan. Lalang yang kau makan mutabak. Sikit je. Untuk dah kenyang. Rumah. Sebab kau makan malam tau. Bukan makan tengah hari. Taruh. Kalau paling banyak bukan makan lepas buka. Lepas tu kau solat. Kau nak tunggu makanan turun. Kau makan sikit lagi dah. Betul dah. Betul. Membazir. Tahu tak? Sampai 200. Betul. Sampai 200 tu. 50 tu murah lagi tau. Hotel 100 ke atas confirm. Tak taluk lah kan. Nak mama. Paling kuat pun lah. Orang kata paling beduk pun lah. Sekilo je makanan kau masuk perut kau tu dah tak boleh masuk. Aku tak suka berbuka kat luar. Satu dia spoil tau. Bagi aku kan. Kau kan berbuka. Lepas tu kan orang ramai. Jadi kau nak semayang kan. Berlumba-lumba. Bergebur-gebur. Aduh leceh lah. Kat rumah. Tapi masing-masing lah. Ikutlah suka hati kau lah. Orang ada Kalau duit kau pergi lah. ada orang dia jenis suka. Ikutlah. Aku tak suka. Aku tak Tapi suka bagi lah. aku bazir. Ya, bagi aku bazir. Tak suka lah. Bagi aku bazir ya. Bazir lah Man. Lepas tu bagi peniaga-peniaga bazar. Kalau tak pandai masak, tak payah berniaga lah. Tolong. Tukar. Sekejap. Bersama dengan kami Pukimak TV. Ui, macam apa tu? Dia ada. Okay. Apa pi? Apa pi? Lagi satu orang berniaga bazar. Oh. Aduh. Baru ni viral kat handphone orang ingat je lah aku. Nampak? Tak Utara. Rangkaknya. Tak masak? Tak masak lagi tengah Man. Oh ada aku tengok gambar, aku tak baca. Aku tengok kan. Babi, aku ingat tu. Kau tahu gambar tu mula-mula aku tengok. geli. Bukan, aku ingat kau tahu dulu zaman ada gambar duyung lah. Anak macam gitu Man bentuk dia. Pelik. Asal viral dia kata tak masak. Dah kalau berair macam tu memang tak masak. Mega lah. babi. Bukan tak masak. Mentah lagi Aku tu. kadang aku tak faham. Korang ni apa masalah korang? Orang nak berniaga, kau nak berniaga. Marah sikit bang. Orang nak berniaga, kau nak berniaga. Pantek. Berniaga lo. Ya, betul. Macam Bat kan dia berniaga air belang. Dekat Sungai Serai. Aku cakap dengan dia, kau nak makan macam mana? Kau mesti nak sedap, nak puas hati walaupun mahal. Macam tu juga orang lain nak. Ya, Jadi kau buat sesuatu yang orang rasa macam, oi ni puas hati. Ini tak. Asal boleh je. Kau jangan fikir kat kos nak jimat supaya untung besar. Kau kena ingat bila kau bagi customer kau makan benda yang kau puas hati apa semua, rezeki akan datang bro. Tak ada macam ni. Kalau kau buat kos besar pun jual mahal. Jual mahal kan. Sedap. Sama. Orang akan Betul. beli bila mahal sedap. Orang akan repeat. Tak betul dong. Daripada beli benda RM1 tak sedap orang komplain. Tapi kalau RM5 sedap orang takkan komplain man. Betul? Salah kos kau berapa pun. Jual lah Sedap. mahal tapi sedap. Yang penting. Sebab ada brother ni dia kerja buat banner kan. Tiba ada member dia order banner bazar lah. Berdengung kan? Aku memang buat berdengung. Okay. Banner bazar lah. Tiba-tiba dia buat banner, dia jual benda lain pula. Jual contoh macam Maggi goreng lah. Orang buat banner tu pelik. Tahun ni jual Maggi goreng pula. Tahun lepas jual lain. Dia kata tu kan. Lepas tu dia kata, oh tak ada. Semalam saya try buat sekali, jadi. Orang banner tu dah hati macam, kimak pun buat sekali jadi dah berniaga. Macam tu kan berkurang. Bagi aku benda tu kena praktis. Aku berniaga roti john sebelum ni lah. Aku berniaga roti john kan. Aku cari resepi paste roti john tu lama bai. Ya, kau nak dapat
Macam mana 3 kali kau ulang benda rasa sama. Susah tau. Aku Ini cari sedap. lama. Sebab tu aku pernah jual resepi roti john aku 500. Oh, ini cerita tak bedek je tau. Ini tak bedek, ni bukan Tak, kek. ini serius. Aku jual dekat member aku resepi Iri. roti john aku 500. Macam KFC jual resepi ayam dia tak terjual sebab rahsia Rahsia. pipi jual tau. Pergi jual. Sebab Sebab aku kalau tak kau nak nampak tahu, kalau kau belajar balik sejarah, asal usul roti john daripada keluarga dia. Bukan di Singapura dah. Singapura. Roti Oh, john betul, di Singapura. Betul, Roti john di Singapura dia guna roti baguette. Betul. Betul. Nama dia yang- apa? Roti John? franchise. Ada John Cena. Dia bunyilah koyak ada je sini. Tak apa roti brigade apa? Dia guna tu yang roti Perancis yang keras. Oh, yang keras tu ah. Okay. Dia yang aku tengok lah kan, dia dekat asal dia dari Singapura. Tak tahu lah, mungkin toke dia John ke mana-mana aku tak tahu kan. Tapi dia dia belah dia pakai roti tu panjang, roti Perancis tu. Lepas tu dia tak banyak sos. Dia kata roti John dia mesti rasa dia walaupun kau dah simpan macam contoh kau beli pagi makan petang, rasa dia tetap fresh. Oh. Dia tak soggy lah macam roti John kita kan banyak sos. Kadang aku tengok masya-Allah sos dia tak ada bergagak. Tu roti sos. Roti sos. Lampau-lampau sos dia. Share sikit bitik masak roti john lah. Sebab kau dah Tapi jual roti resepi. john aku tu bukanlah roti john yang Singapura punya. Macam mana? Macam mana roti john kau? Aku punya roti john bayar lah. Roti john spooky. Dia tak bayar. Tak bayar. Bayar. Penat gua belajar, gua kaji. Betul, bawa kat pangkal dia. Kena buat praktis lah banyak kali. Bawa berniaga. Sekali. Lepas tu biasa orang tak jadi. Wah. Aduh, jangan lah. Orang pakai Texture duit bayar-bayar. Sebab tu dah orang tengah lapar nak berbuka ni. Makan-makan. Macam aku semalam beli tepung berita. Aku beli banyak, Pi. 10 aku beli tepung berita tu. Sekali 10 menyala. paket. Aku bagi lah. Lepas tu aku makan kat rumah. Yang ni orang-orang yang dapat daripada aku ni confirm saja. Babi tak sedap dia bagi. Babi tak sedap bro. Wait aku beli bayar jarah. Kau tahu aku beli bayar jarah. Harga sama je. Kau tahu tu berita bayar jarah kan? Berita bayar jarah banyak. Sedap. Mesti kau kononnya kau nak support lah kan. Aku support lah lebih kurang. Hari minggu. Kuih ni man kau nak dapat sedap. Dia 10 hari macam tu kau dapat tahu kedai mana sedap. Oh, maksudnya kalau habis Kau tu dah. test. Oh kedai ni kuih dia semua sedap. Itu. Betul lah. Dia melampau sangat. Aku tak tahu lah ada orang. Kau kena cari kedai yang time tak ada puasa pun dia berniaga. Dia jenis kan. Kita berniaga tahun ni buat apa? Roti john dia berjalan. Itu roti. Kau tahu tak roti jam tu betul. Dia punya telur tu dia. Roti tu kau makan dia serap tau. Telur termasuk dalam roti. Masuk dalam roti tau. Senak tau. Hey. Ada orang ni macam kau rasa roti john dengan telur tu macam terpisah tau. Dia faham. macam tak sekali tau. Lepas tu roti pemilihan roti pun satu benda hal ke sebenarnya. Dia sebenarnya kalau kau nak roti tu dia jadi orang kata macam lembab. Kau kena sapu mentega cair tu atas roti tu. Dia bukan sekadar yang telur tu je. Telur tu memang kau dah cukup. Dia dah orang kata Ni dah rahsia juicy ni. lah tu kan. Tapi sebelum kau terbalik kau sapu dulu mentega yang cair tu. Supaya bila kau terbalik dia akan garing tapi dalam dia lembut. Ini ada pernah gua beli lah sekali kan. Okey, Dekat mana? Sungai Serai lah. Tapi aku tak ingat kedai mana. Okey. Kau beli depan AA kau rasa. Jangan cerita spesifik. Itu satu Pergi kedai. mampus lah. Kau tak payah masak. Ini baru punya tak sedap. Kenapa rasanya? Rasa macam Bukimak. Kau cakap kau. John apa ni? John Cena. Dah masak. Macam mana rasa dia? Kau tu dia pakai roti odok yang pendek lah artinya. Oh, Okey tak dia apa lah. kecil lah. Dah lah harga RM4. Betul. Sekali kau makan dah macam roti expired 5 bulan lepas kau tak korek. Keras. Kejong. Aku cakap apa benda sial. Awak dah lah lapar. Dia pakai roti aiskrim tu lah. Aku rasa. Dia macam ya. roti sosis tu. Tapi keras tu. Memang kau rasa macam ni apa benda sial. Kesan-kesan tu kan. Pelik tu lah. Ni kan kau tanya berniaga. Kadang ada orang tak jujur pi. Roti dia dah expired tau. Tapi tak ada ni dia pakai juga. Dia tak ada kulat kan. Macam mutabak. Nak cari mutabak yang betul-betul isi banyak besar. Ni sekarang- bawang sia. Sekarang ceroy Aman. Mutabat tu satu hal Dia lah tak telur sepak tu. Dia tak sepak kasihan Dia lah. tak sebab pun. Kena mau tadi Ceroy. okey lah. Dia macam mana? Mutabat tu ketepikan lah dulu. Semua telur. Kuah. Kau Kuah nak jumpa bawang tau. kuah bawang dia dengan kuah kari dia betul-betul sedap susah. Selalu dapat ceroy. Ada viral aku tengok baru ni. Kuah ada warna pink kan. Bawang 1-2 di atas. Ya aku dah tengok lah. Tapi ada orang komen dekat bahagian utara memang macam ni. Oh. Ada orang komen. Tak tahu Mungkin lah, yang aku buat orang utara. orang utara. Mau sabak. Macam bak. So itulah pesanan dia. Ya. Apa nak pesan lagi tu? Tak ada lah Man. Dah cukup lah tu Man. Ini aku dah chat-chat lah ni. So korang bulan puasa ni.
Ada lagi. Baru. Tak nak ucapan lah bulan puasa ni. Aku ucapkan selamat puasa bagi semua umat Islam. Terutamanya yang abang Islam. Kau ni kena makan roti Jusina. Apa ni? Macam gitu. So korang tentang bulan puasa ni Puasa buat Nanti bulan puasa ni puasa lah. Untuk bukan buat berjimat-jimat macam tadi Berjimat. Betul, jangan membazir. banyak bersabar. Bulan puasa ni memang menguji sikit lah. Jangan habiskan duit awal-awal. Raya nanti nak guna duit lagi. Itulah baju Melayu belah bintang. Batu jangan. Kita pun tak boleh membazir man. Kita nampak macam bulan bintang tak ada respon. Tak apa. Kena beli sendiri ni. Jangan beli baju tu dengan harapan nak dapat gold bar. Tak lah. Itu semua menipu. Kau apa sih? Kau ni jangan tahu macam tu. Aku tak dapat baju man. Mana dia tak repost man. Jangan bazir lah. Bulan puasa berjimat lah. Korang jangan Budak-budak muda sama. jangan sampai tak raya sebab korang Dah lah, Man. habis ke apa. Pandai lah. Makan tu berbada. Diorang konon nombor li, lepas tu dah bazir. Sayang. Makanan untuk Boleh bagi kucing makan. Kita punya bazar tu kalau makanan lebih sedekah-sedekah lah. Sedekah. Tapi kalau macam dah pukul 7 tu boleh cakap siapa nak ambil dah free. Itu teknik dia dah bagi makan pada Sebab tu dia selalu keluar pukul 7. Dia punya taktik dia Apa jalan-jalan. dah tak ada makanan free. Kau air banyak lagi loh. Dah pukul 7 suku dah. Lagi 15 minit nak buka. Bagi-bagi Kau lah. confirm buang macam tu. Dia sanggup buang man boleh bagi orang. Aduh. Tapi kalau dia tiap hari bagi Orang tak beli. Pukul 7 lepas tu dia sanggup bawa balik. Tak apa, pahala tu ada. Kalau kau ikut matematik dunia memang macam itu. Macam tu. Tapi kalau kau ikut Allah, kau tak akan miskin bersedekah bi. Miskin. Pinjam 100 bi. Itu bukan sedekah. So segala yang buruk datang pada kita orang lah. Kita orang memang buruk. Kita orang buruk mengaku buruk. Oh tak ada. Yang baik tu datang daripada Allah lah. Kau jangan lupa subscribe. Jangan lagi satu. Kalau ada pesanan puasa, pesanan untuk hari raya ke apa, kau boleh hantar kat Wadah Beranjai. Betul. Aku tunggu-tunggu ni tak ada orang hantar pesanan. Tak kisahlah kau nak pesan kat mak kau ke apa. Walaupun diorang tak dengar, sekurangnya pesanan kau tersimpan dekat video kita orang. Ya. Orang puasa man, diorang tak larang nak type. Sebab Tak diorang tak tahu pasal pergi kat puasa mana. Lepas buka lah, lepas buka. Contoh ada cerita sedih bulan puasa kau teringat ke ada orang meninggal ke apa tu. Cerita. Kita teringin nak baca benda macam tu. Betul. Kan? Nak cerita macam mana? Dia tak tahu kat mana. Kat mana Pi? Oh, dia dekat. Kau boleh pergi ke Instagram Beranjai Entertainment. Dekat situ ada link tree, kau tekan ada kolom Wadah Beranjai. Kau boleh isi Google Form kat situ. So tak ada modal. Tak apa.